Cikgu Norma, Yen gunting rambut Aisyah. Yen, betul ke awak yang buat? Ya, cikgu. Yen yang gunting. Cikgu Norma, tolong hukum Yen. Baiklah Yen, awak akan dibuang sekolah. Tapi, Yen boleh jelaskan, kenapa Yen buat begitu? Cikgu Norma tak nak dengar alasan. Cikgu Norma akan telefon polis sekarang. Yen, awak akan ditangkap sebab gunting rambut Aisyah. Betul tu, Yen memang jahat. Yen, sila ikut saya ke balai polis. Tunggu dulu. Jangan tangkap Yen. Biar Ikhwan ceritakan perkara sebenar. Sebenarnya tadi, kami semua berada dalam kelas sains. Aisyah dan kakak Izzati bermain dengan racun. Kakak Izzati, tengok, ada racun. Jom kita sentuh. Jangan dekat. Racun itu bahaya. Tapi mereka tak dengar. Kemudian, Aisyah jatuh dan racun itu terkena rambut Aisyah. Untuk selamatkan nyawa Aisyah, Yen terpaksa gunting rambut dia. Rupanya, Yen cuma nak selamatkan Aisyah. Kita sudah salah faham. Jadi, kita patut minta maaf dekat Yen. Komen kalau korang setuju.